Daripada 6 UNESCO World Heritage Site yang berada di Malaysia, 2 daripadanya bukan sahaja terletak di Sarawak, malah secara spesifiknya berada di bahagian Miri, Taman Negara Mulu dan Gua Niah. Jadi persoalannya bukan kenapa ke Miri, tetapi kenapa anda belum ke Miri. Hari kedua di Miri, kita akan explore satu gua yang menjadi bukti wujudnya manusia di Asia Tenggara sejak 40,000 tahun lepas. Mana lagi kalau bukan Gua Niah. Good morning. So kita dah siap dah untuk day 2 in Miri. Tengok tadi kita punya baju hari ni pun dah tahu dah yang hari ni kita akan pergi explore Gua Niah. Tapi sebelum tu kita breakfast dulu. Ni Zenira pun dah ready nak pergi Gua Niah. Yang nak tunjuk apa tadi? Yang nak tunjuk dia punya Gua Niah punya stiker. So kejap lagi dah boleh tanda yang tu, okey? Dah, jom tekan lift. Morning from Miri. By the way, sekarang pukul 7. Subuh kat sini masuk pukul 5. Tadi lepas subuh kita terus siap-siap lah. Sabah Sarawak kan sejam awal kan. Ini adalah parking hotel. Parking free. Kena validate tiket setiap kali nak keluar supaya kita dapat free. Nak tidur? Tak nak tidur? Okey. Tak nak tidur, tak payah tidur. Sebelum memulakan perjalanan ke Gua Niah yang mengambil masa kira-kira 1 jam dari Pekan Miri, kita singgah makan dulu, breakfast dulu dekat M Kopitiam. Jana. Tada! Kedai ni sebenarnya ada banyak pilihan makanan untuk breakfast tau. Tapi disebabkan kita ni bukan breakfast person, so macam tak tahu nak pilih apa. Rasa macam berat sangat. So last pilih toast je. Dan lepas breakfast, kita terus gerak ke Gua Niah. Lalu jalan baru tau. Highway Pen Borneo yang menghubungkan Sarawak, Sabah dan Brunei. Yang menariknya, sepanjang perjalanan kita boleh nampak banyak rumah panjang Iban. Rumah panjang versi moden. Excited lah sebab selama ni tengok kat buku je, tapi now nampak sendiri depan mata. Walaupun dah moden dah rumah panjang tu. Lepas tu apa yang menariknya kan, papan tanda rumah Iban ni, RH tu merujuk kepada rumah Iban, dan nama selepas RH tu adalah nama tuai rumah ataupun ketua rumah panjang. Kita boleh berhenti kejap Misa. Ni. Kita berada di Sungai Niah. Mana sungainya? Okey, ni sungainya. Okey, nak bagi tahu benda ni kat korang Kalau korang nak pergi Gua Niah, kalau korang search Gua Niah ataupun entrance Gua Niah ataupun Taman Negara National Park Niah ke apa benda, dia akan bagi satu jalan ni. Yang jalan ni dia off-road tau. So kalau korang nak tepat sampai terus ke Gua Niah, kena search kampung Tanjung Belipat. Ini memang lokal yang cerita. Sebab tadi kita memang dah sampai dah dekat jalan simpang nak masuk ke Gua Niah tu, dan jalan tu sangat-sangat scary ya. Off-road, tak ada orang. Lepas tu kalau mati kat situ tak jumpa dah jasad kita orang tak jumpa. Serius. Memang jalan tu seram lah. So kita macam tak berani nak masuk, dan kita decide untuk teruskan perjalanan. Cari Petronas dulu. Dan bila dah cari Petronas, rupanya kat sini, dia like pekan kecil kan. Dia tak adalah macam tadi tu macam like kat mana-mana entah kan. Kat sini ada kedai, ada Petronas, ada nampaklah macam pekan. Ada supermarket, nampaklah ada pekan tu. Okey, kita dah sampai dah. Ini adalah tempat parking dia. Belum sampai lagi ke Gua Niah tu. Di tempat parking dia, kita akan stop kat sini. Dekat parking ni, dia dah sediakan nombor telefon tau. Ada nombor telefon polis, ada nombor telefon klinik, ingat ada nombor telefon balai bomba. So kalau apa-apa, korang kena simpan lah. Kena ambil gambar dan kena simpan nombor ni. Takut ada apa-apa jadi kat dalam, senang lah. Okay, secara dia, korang kena pergi dekat kaunter ni. Dia punya customer service.
Register online. Register tu wajib online. Lepas tu bayar, boleh pilih nak online ke atau nak bayar cash dekat kaunter. Tapi kalau korang nak bayar online, korang kena ada Sarawak ID. So kita orang pilih untuk bayar cash je. Since kita pun memang dah tukar cash siap-siap, so datang sini. Lepas tu sekarang kita nak ke JT dekat sana untuk pergi ke entrance. Kena jalan dulu. Kena jalan dulu, jom. Tadi dia tak ada bagi apa-apa di sini. Ada? Dekat ni, dekat dalam telefon. Camping. Mak tu ada buaya. Nampak. This is what we call tell me you are in Sarawak without telling me you are in Sarawak. Ya, jom kita nak naik boat. Ini tempat nak naik JT dia cantik juga Sungai ada buaya lah. Okay. Duduk ya. Duduk. Kita akan ke seberang situ je sebenarnya. Petang-petang ya. Buaya naik. Buaya usually evening. Oh, okay. Thanks for the translation. I needed that. So, dalam sungai ni kan ada buaya kan. So, abang ni kata buaya selalunya akan muncul petang-petang. Dia akan muncul kepala je. Kalau sini. Okay, then what I need cash? Sangat menakutkan. Okay, dah sampai. Seberang ni je. Daripada situ. Terima kasih. Then you have to wait for it. Ya. On the way nak ke gua tu, kat sini ada muzium arkeologi. Dia free admission saja. So korang mak kau. Jatuh. Aduh. Dah terkeliat dah. Jatuh. Lelok ya. Kita tengok bawah tau. So masuklah, boleh baca-baca sikit pasal Gua Nia. Ada cerita pasal hidupan dekat Gua Nia, manusia yang dijumpai dulu-dulu 40,000 tahun lepas dekat Gua Nia. Lepas tu macam mana cara manusia dulu hidup dekat dalam Gua Nia. Dan part yang paling best adalah pasal sarang burung sebenarnya. Dia cerita macam mana sarang burung tu kan, sarang burung kan sekarang orang minum kan untuk dia punya collagen kan, untuk kecantikan kan. So macam mana, apa kandungan dekat dalam sarang burung tu yang menyebabkan dia sangat tinggi dengan nutrien. Dia sekarang nak pergi mana? Dia bola, dia bukan pakai. Duduk tak on pun. Dia tak nak cakap. Tak nak cakap pun boleh. Dah tua-tua baru nak hiking. Masa muda tak nak hiking. Muda buat apa? Umur dah 34 dah baru nak hiking. Nampak? Dia dah masuk hutan dah. Sebelum ni jalan sini. Rama-rama. Boleh? Lama-lama. Dah duduk belum? Inilah jalan-jalan tengok alam. Ni Taman Negara Nia. Kita dah berjalan sejauh entahlah berapa minit? Tak tahu. Pun entahlah. Tak tahulah. Baru jalan setengah jam. Tak nampak lagi bayang gua ni. Lah, dah dekat kaki gua dah rupanya. Tapi sebab kita kat banyak pokok tak nampak. Tu sebab tak nampak sebab ada pokok. Kita dah dekat bawah ni dah. Tu nampak tak batu kapur. Tu. Kita dah dekat bawah ni dah. Ada buaya tak? Tak ada. Tak ada. Kecil je. Sini kan ni orang nak ambil kat video daripada belakang, dia tengok-tengok pula. Aduh. Macam ular dia punya tu. Ular mana panjang sangat? Tengok tu dia punya tali-tali tu. Tali-tali pokok. Ular panjang ke? Macam Ular ular. pendek je lah. Ular panjang dah. Wow. Jalan ya?
Tu cantik. Okay, so lepas 1 jam jalan, korang akan jumpa ni. Dia macam satu tempat untuk ada jual-jual air, ada jual biskut ke macam tu. Joki. Joki-joki. Sungai. Sekolah lah ibu. Ada apa? Semua sekolah lah. Semua sekolah? Tu kita lagi 600 meter lagi. Nak sampai ke gua. Ada tu. Oh. Tanda kita masuk ke Jurassic Park. Nah. Joki. Coki-coki dia harga RM4 weh. Coconut juice kau berapa? RM7. Tapi tak apalah. Dia pun kata, marilah support kami di sini. Kata kan. Kita naik atas. Ya. Ya pergi. Dah sampai. Go lah. Dah sampai. Dah nampak rupa. Tak mana? Gua. Ni nak kat mana? Buanglah. Pegang dulu kat dalam beg. Kat sini. Okay. Takut. Sabar belum. Ambil lampu. Belum. Tak payah lampu sini. Dah dapat dah. Dah masuk dah dekat kawasan gua. Nampak tak? Inilah gua ya. Ya, inilah gua. Inilah gua. Inilah gua ya. Macam inilah gua. Orang dulu tak ada rumah kan? Orang duduk dekat bawah ni. Gelap. Nak lampu. Tak nak takut. Sini dah dulu ya. Orang dulu duduk kat sini lah ya. Oh, sejuk ah. Macam mana nak tidur? Kat situ lah dia tidur. Kat dalam lubang-lubang tu. Tak muat ke? Muat ke ibu? Oh, sinilah gambar kat sinilah kan. Sini weh, sini. Okey, pusing belakang. Sampai juga kita ke Gua Nia. Ya, kita kat mana? Dah. Gua Nia. Dia boleh letak stiker dekat Ia punya tu. Ya, benda yang dekat dalam buku teks masa kita kecil-kecil dulu, now kita nampak dekat depan mata. Perasaan dia sukar untuk digambarkan. Tak tahulah ada lagi ke tak dekat dalam buku teks anak-anak kita sekarang. Tapi kat dalam buku teks ibu dulu, inilah dia korang. Anak-anak, Ali, Afan, Samara, siapa lagi yang tengok YouTube Acik Method. Inilah dia dulu. Acik Method dulu belajar sejarah kecil-kecil dulu kan. Inilah dia. Mak. Tengok tu tepi-tepi tu. Oh, pakcik tu putih. Dah aku pijak ni tadi. Jalan sikit ke depan tu. This is Gua Nia, guys. Dia masalahnya kan, makin ke dalam, makin cantik. Kita dah lama gila dah kat sini. Tak tahu dah bila nak balik. Masih lagi nak meneruskan perjalanan ni, tak nak patah balik lagi. Jom, kita nak naik tangga tu. Ada tangga kat situ, kita nak try naik jap. Memang cantik. Satu natural wonders yang korang kena datang sebab kita dekat Malaysia kan. So ini dekat Malaysia ni korang, dekat Malaysia ni. UNESCO punya World Heritage tau. Malaysia mention. Yes. You guys have to come. You have to come. Jom, naik tangga tu ya. Penat. Penat? Kalau yang penat, kita tunggu bawah je. Gua Nia ni adalah bukti terawal wujudnya manusia dulu tau. Tu tarik kelawar. Ni tarik kelawar lah ni. Ni tarik kelawar. Tak apa. Nanti uncle tu dia kutip. Kita pergi dekat sampai tu, tutup tu. Warning tu. Tadi yang kata nak buat video. So ni puncak last lah ni kita dapat pergi hari ni Tutup. Ni tutup for maintenance. Ya, jom. Okay, last picture. 360. 360. Okay, coming. Zinirah pun sampai tau, ujung tau.
Yang main. Hujung pun sebenarnya. Hujung yang dibenarkan. Ni kita kata healing cara kami. Janganlah. Dengan duduk sini. So nak datang sini korang kena hiking 1 jam tau. Tapi seriously memang berbaloi. Memang orang kata once in a lifetime korang kena datang tengok benda ni. Okay, itu saja. So kita dah settle dah, ambil gambar, dah menikmati dah Gua Niah ni. So sekarang kita nak balik-balik, patah balik 1 jam lagi. Dan kita jumpa korang kat sana nanti. Perjalanan balik ni kita speed ya. So kita nak tak tahan dengan panasnya, dengan penatnya, dengan kaki sakit je. So kita decide untuk lepak dulu kat kafe ni. Ini adalah kafe dekat Ya, okey je. Niah National Park ni. Dekat sini ada restoran, ada hotel juga sebenarnya. So dia punya kafe ni memang agak lawa lah sebenarnya, agak lawa, ada aircon. Mata order jasmine tea, Miza order apple juice. Ambil aiskrim 2 scoop RM10. Nah. Tapi we don't care. We don't care. Sebabnya dah kepenatan. Ibu 1 scoop ibu punya. Best tak pergi Gua Niah ya? Best. Ya tak penat kan? Zinirah jalan total 6 km, okey? Dia tak minta dukung pun. Power ayah. Yah power. Kita boleh pergi Gua Mulu pula. Okay, so now kita nak balik Miri balik. Nak balik hotel. Kita nak mandi. Lepas tu, kita akan keluar balik. Okay? Lawa. Wow. Cantiknya. Tengok tu korang. View Gua Niah. Balik dari Gua Niah tu, kita lalu jalan lain pula. Jalan lama lah yang menghubungkan Miri dengan Bintulu. Dan jalan ni dia tepi laut tau. Masa kita lalu tu pula matahari memang tengah tegak atas kepala. Panas, so dia menampakkan lagi birunya air laut tu. Memang cantik sangat. Sempat kita orang pusing sekejap dekat pantai semalam tu, luar Esplanade tu kan. Tapi semalam kita pergi masa sunset. Hari ni kita pergi masa matahari tengah tegak atas kepala. Memang cantik lah sebenarnya. Tapi panas lah. Sarawak ni panas korang. Oh okay, yang nak berlakon. Okay korang. Dia nak berlakon. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Jom. Semalam balik dari Crocodile Farm tu kan kita tak sempat nak explore hotel kan. Sebab kita rushing nak keluar tengok sunset. Tapi hari ni kita alhamdulillah sampai awal ke hotel. Sempatlah kita pusing sekejap kawasan hotel ni untuk tengok apa yang ada sebelum kita keluar balik untuk tengok sunset hari ni pula. The gym. Oh, kalau duduk sini sebenarnya nampak view airport lah. Tapi kita tak dan nak ni, nak view. The dryer or not? Ada? Discover Miri. Okay. Selamat petang semua. Mari kita ke rancangan Explore Miri. Mari kembali kita ke rancangan 2 hari Explore Miri. So sekarang kita on the way ke Canada Hill. So dekat Canada Hill ni dia ada signboard Miri sebesar-besar alam. Naik atas je kita terus nampak tu signboard. Signboard Miri tu. So, okay semua ready? 1, 2, 3. Miri. Oh jauh. Kita ke depan ni ya. Sampai je ke atas ni korang memang boleh terus nampak signboard ni ya. Dan view dekat sana tu adalah view sunset. Nampak view laut. Nak. Miri. Macam tu. Lawa. Miri. See korang. This is why korang tak boleh skip aktiviti tengok sunset. Bila korang datang, sabar dengan Sarawak. Sebab langit dia lain tau. Dan sunset dia memang sangat-sangat cantik. Kalau ni tak tenggelam habis pun lagi. Cantik.
So dekat atas ni kan, selain dari ada signboard Miri yang besar tu, dia ada juga The Grand Old Lady dengan Petroleum Museum. The Grand Old Lady tu nak menunjukkan dekat atas ni adalah telaga minyak yang pertama di Malaysia. Dekat Miri ya korang. Di sinilah minyak first time dia jumpa dekat Miri ni. So bila dia korek-korek memang ada minyak dekat sini. So dari situlah Miri ni dia berkembang jadi sebuah bandar yang besar dan jadi macam tempat pengeluar petroleum lah di Malaysia. Sampailah tempat ni dah ditutup dah tahun 1970-an, dia dah tutup. Tapi dia orang buat satu macam monumen untuk kita lah, untuk kita tahu yang di sinilah tempat pertama minyak dijumpai di Malaysia. Dan dekat sini juga sebenarnya ada Petroleum Museum. So ni kan, ni Petroleum Museum tapi dah tutup. Sebenarnya kita aim juga nak pergi situ, tapi kita lama sangat dekat ni . So next time ada rezeki datang sini, kita boleh pergi tu Petroleum Museum. Wah, cantiknya sunset. Tada! Okey dah settle satu hari lagi dekat Miri. Ya Allah, penat gila. Hari ni pun hari yang barai juga. Sebabnya kita hiking pergi Gua Nia kan hari ni. Tadi kita makan dekat kedai restoran ni. Kedai tu nama Kebaya Story. So kedai ni, Kebaya Story ni, dia bersebelahan betul-betul satu bangunan lah dengan Somerset Hotel tu. Dan parking kat situ macam banyak lah juga. Tapi korang kena parking sama ada seberang dia ataupun dekat sebelah dia. Makanan okey, ada banyak pilihan. Kita dapat makan asal Sarawak tadi, sedap. Tapi yang paling sedap tetaplah Mama Kak Zai yang buat. Lepas tu Jinjirah makan bubur, okey juga. Dan kita dapat jumpa seorang lagi kita punya team dekat sini. Lepas tu Mizah tadi order salted egg sotong, sedap juga. Tak pernah try yang salted egg punya sotong, tapi okey. Jadi kita dah balik hotel, tengah basuh baju dekat bawah laundry. So hotel ni ada laundry tau, free, self service. Dan lepas tu kita nak rehat. Esok kita tak nak keluar pagi dah, no more. So esok kita nak tidur. Okey, lepas tu dah tengah-tengah hari sikit tu baru kita keluar. Dan nak tahu kita ke mana pula esok, stay tune. So siapa yang tak subscribe lagi channel ni, jangan lupa subscribe. Bye bye.